Okay guys, kita ada barang bagus lagi guys. Okay, dia earbud lah, earbud HyperX2, earbud HyperX2 Cloud. Okay, yang padu lah barang ni. Kotak dia aku baru buang tadi. So just dia punya case ni sangat simple, kecil. Okay, dia datang dengan ni, dia ada bagi free ear tip yang macam ni. Tu, dia ada berbagai-bagai size ya. Saya malas keluarkan ni. Dia bagi ear tip ada ikut sesuai keadaan telinga kamu lah. Okay guys, itu ear tip dia. Dia ada bagi 4 jenis ear tip, ikut kesesuaian dengan korang punya telinga lah. Besar kecil ada. Okey, mari kita review dia punya ni pula. Okey, earbud dia ni memang padu guys. Dia macam ni, HyperX Cloud earbud. Yang padu lah. Suara clear, jelas. Dia ada bagi free 4 tip ear tip ni. Okay, mengikut kesesuaian korang. Okay, suara pun jelas, padu. Kita cucuk kejap. Okay, dengaran semuanya guys. Okay, dia ada ni. Mic dia di sini beserta dengan automatic sambut call. Okay, multi button ni. Tekan lama-lama boleh keluar searching Google lah. Okay guys. Okay, berminat jangan lupa, boleh juga tekan di ruang komen. Tengok di ruangan komen. Okay guys, sampai kita jumpa lagi. Terbaik ni earbud tips.